Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah buka bicara. Yang berusaha Puan Mariani binti Alia, Guru Besar SK Takuli, yang dihormati Encik Syarul Nizam bin Marsidi, yang dipertua PIBG SK Takuli, yang berusaha Barisan Guru-Guru Penolong Kanan SK Takuli, yang dihormati rakan-rakan guru, para AKP, anggota sokongan, EJK PIBG SK Takuli, para ibu bapa serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Ukhuwah Silaturahim Syawal SK Takuli bagi tahun 2026. Alhamdulillah, kerana dengan izin Yang Maha Esa, di pagi Jumaat yang mulia ini kita diberi sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama meraihkan majlis sambutan Aidilfitri di Dewan Terbuka ini. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ikramuddin bin Mustafa. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa nahmaduka ya Allah ala ni'matil iman wal islam. Wa nashkuruka ala ma an'amta 'alaina min bulughi syahri Ramadan wa itmami siyamihi wa qiyamihi. اللهم يا رحمن يا رحيم في هذا اليوم المبارك يوم عيد الفطر نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن تجعلنا من الآعدين والفائدين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berhimpun pada hari yang mulia ini dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Takuli. Kami memohon agar Engkau limpahkanlah rahmat dan keberkatan-Mu ke atas majlis kami. Satukanlah hati-hati kami dalam kasih sayang. Eratkanlah silaturahim antara guru, murid dan seluruh warga sekolah ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami generasi pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin dan berjaya di dunia serta di akhirat. Berkatilah usaha para guru dalam mendidik anak bangsa dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Ya Allah, kami juga memohon kepada-Mu, kurniakanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami Malaysia. Jauhkanlah kami daripada segala bala bencana, perpecahan dan permusuhan. Ya Allah, kami dengan penuh rasa insaf memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di negara-negara Islam yang sedang ditimpa peperangan dan kesengsaraan. Lindungilah mereka, peliharalah nyawa mereka, kurniakanlah kemenangan kepada yang benar dan kembalikanlah keamanan serta kedamaian di bumi mereka. Angkatlah penderitaan mereka, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah hari raya ini sebagai titik permulaan untuk kami menjadi insan yang lebih baik, lebih taat kepada-Mu dan lebih prihatin terhadap sesama manusia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penceramahnya Cikgu Aisyah. Yang dihormati Guru Besar Puan Mariani binti Alia, Penolong Kanan Pentadbiran Ustazah Nur Haizan binti Majali, Penolong Kanan Halewal Murid Cikgu Hasdi, Penolong Kanan Kurikulum Ustaz Haji Fauzi bin Jafar, serta guru-guru yang dikasih
murid-murid yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi karena dengan limpah kurnianya kita bersama-sama berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini dalam majlis ukhuwah silaturahim Syawal Peringkat Sekolah SK Takuli. Hadirin dan hadirat sekalian, bulan Syawal yang kita rayakan ini adalah bulan kemenangan setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini juga merupakan usaha terbaik kita mengeratkan hubungan silaturahim, saling bermaaf serta memupuk semangat kasih sayang bersama warga sekolah. Majlis seperti ini bukan sahaja memberi peluang kita bergembira, malah menjadi medan untuk kita mengenali antara satu sama lain dengan lebih rapat, membuang segala salah paham dan memperkukuhkan ukhuwah serta menjalinkan yang sedia terjalin. Murid-murid yang dikasihi, gunakanlah kesempatan ini untuk menghormati guru-guru dan rakan-rakan, menjaga adab serta menikmati juada dengan penuh kesyukuran. Ingatlah bahwa nilai murni seperti menghormati tolak ansur, bekerja sama amat penting dalam kehidupan seharian. Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua warga sekolah. Semoga ukhuwah yang dijalani pada hari ini akan terus kekal dan diperkukuhkan masa hadapan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.